Ada apa yang tuan-tuan nak tanya? Saya betulkan ni TikTok, ingat saya pakai repeat live. Saya kena buat tandaan ni adalah real repeat. Tak, selamat ada di sini, ya Allah, ya Tuhanku. Tuan-tuan masuk ni selamat saya dah jadi pening. Tuan-tuan baru follow kan, baru tengok live saya sebab semalam saya live dengan Selamat. Selamat ni duduk KL, dia tak balik lah Johor. Dia duduk KL pun bukan baru semalam. Dia masuk KL ni tahun 83. Saya sekolah lagi Selamat dah sampai KL. Okey, dia duduk KL. 44 tahun. Tahun ni dia duduk KL, masuk 44 tahun. Lama lah Selamat ni datang KL. Dan dia ni bukan kerja dengan saya. Dia cuma hari-hari datang tempat saya je, menziarahi saya. Sebab dulu dia pernah tinggal dengan saya. Dia datang lah hari-hari, dia datang. Cuma saya nak jumpa dia, seminggu sekali pun susah, 2 minggu sekali pun susah. Dia datang sini sebab dia kayuh mama datang sini. Dia jumpa dengan Ilham, anak saya. Jadi kalau hari-hari yang dia terasa macam terjumpa dengan saya, dia terjumpa lah dengan saya. Ataupun hari-hari dia datang, tiba-tiba dia teringat nak live. Dia ni baik juga, ada hari dia baik, dia teringat dah lama tak live dengan Zainal. Sebab dia punya fikiran, kata, dia tak bodoh. Dia punya fikiran kata, sekali live seronok juga. Dia keluarlah live. Kalau hari-hari yang, dia sebenarnya secara bahagia, dia hidup dalam keadaan low estimated tau. Dia tak capai happy. Dia live dengan saya tu happy go lucky lah. Tapi kehidupan Selamat ni, saya tak pasti dia bahagia ataupun tidak. Dengar saya pastikan dia kayuh basikal, lepas tu dia memenuhi je. Lepas tu balik dia tidur. Saya pun tak tahu, kan tanya saya, Zainal, apa yang buat Selamat bahagia? Macam semalam Syed Azwan tanya saya. Syed Azwan ni bimbang orang memperkotakkan katikkan Selamat dengan perempuan. Saya kata, Syed Azwan, saya kawan dia 40 tahun. Aku hanya tengok Selamat menangis 2 kali je basikal dia dicuri orang. Dan dia menangis macam budak-budak bila basikal dia kena curi orang. Dia kawan, perempuan tinggalkan dia, tak ada apalah dia. Cuma bila basikal dia dicuri, sekali depan tangga ni, sekali basikal dia hilang di KL. 2 kali tu dia balik menangis. Dan walaupun aku ganti basikal baru, saya cakap, walaupun saya gantikan basikal baru, sebulan dia masih lagi bercakap tentang kecewanya basikal dia dicuri. Jadi, saya tahu, dia boleh hilang perempuan sehari satu pun. Sampai seumur hidup dia cukup sekali dia hilang basikal. Saya dah pening dah. Dia menangis. Dia sangat terkilang kenapa orang curi basikal dia. Saya puas cakap je, Mat, kadang-kadang ada barang, esok kita ganti je lah. Saya beli basikal baru. Tapi dia masih bertanya, basikal dia yang hilang. Jadi kalau tuan-tuan tanya dekat saya kan, tuan-tuan tak faham kan, ain lah, apalah. Itu semua bagi dia asam garam. Walaupun dia autistik, dia faham. Sampai hakikat dunia tu dia faham. Bahawa perempuan ni boleh datang dan pergi. Tapi basikal ni kalau tak ada jam, aku tak boleh kayuh hari ni. Basikal perempuan ni boleh menjadi falasi. Ada dan tak ada ni dia fantasi je. Basikal realiti. Kalau tak ada aku tak boleh kayuh. Aku nak pergi mana ni, macam mana hidup aku? Mencintai perempuan dia adalah perasaan membuai. Tapi naik basikal ni seronok dia real. Seronok dia ni real. Seronok kayuh, jumpa orang. Jadi dia faham. Cinta ni bercembang seronok lah jadi manusia macam tuan-tuan lah juga. Cuma Selamat ni dia faham hard dia. Dia tahulah semua ni syok lah, ada awet, isi waktu. Tapi kalau ditanya pilihan dia, Mat kau dapat tak ada basikal lah. Basikal lagi penting. Basikal lagi penting. Jadi, kalau tuan-tuan tanya saya kan, dia ni ada ke tak ada ke, dia tak pernah perlukan saya pun. Dia tak pernah perlukan live ni. Dan saya pun tak tahu dia perlukan apa. Sebab, tahu tak, kalau saya keluar dinner dengan dia, makan dengan dia, minum kopi dengan dia, ada satu big case, saya kena ambil gambar, boleh jadi story. Untuk saya besar, saya naikkan posting saya dekat media sosial. Sebab susah, dia nak pergi minum, dia pergi seorang. Dia senyap-senyap, kalau boleh jangan tahu. Sebab dia tak nak orang ganggu dia duduk kat kedai tu, isap paip, letak kopi ais dia, lepak, tambah hisap paip, 45 minit habis, dia belah. Dia kayuh, basikal kejap, dia patah kedai lain pula. Jadi hidup dia ni, sebenarnya dia tak memerlukan saya. Dan dia tak memerlukan kawan pun. Cuma bila sampai yang dia nak menyanyi kan, dia pergi jumpa Bob. Dia pergi jumpa orang tu, dia pergi jumpa. Secara realistiknya, dia boleh hidup sendiri dia dengan basikal. Cuma ada beberapa hal yang terhad. Dia nak makan, dia nak minum, dia perlulah kawan. Sebab kawan kena bantu. Sebab saya dah cakap kat dia, jangan lagi kerja kutip tin apa semua. Dia dah tua, saya tak nak malam-malam dia tunggu tin apa semua. Jadi lambat, takut kesihatan dia. Dia pun dah tua.
Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan lah untuk tuan-tuan faham. Jadi saya pun tak nak dia datang sini, dia terikat tau. Nanti Zainal tak bagi aku duit kot kalau aku tak live. Saya tak nak. Saya nak dia tahu. Dia datang sini, dia dapat duit. Live tak live tu option kau, Mat. Dan saya pun tak nak hari-hari dia live dengan saya. Ganggu saya punya page. Ni page geopolitik. Bukan page Selamat Asrin live setiap malam. Saya pun tak mahu. Kalau dia datang pun, saya pun harap dia tak ambil duit dah. Lepas tu pergi cepat lah. Tak kira nak live pula. Aku dalam malam nak cerita pasal Palestin, nak cerita pasal Iran. Jadi saya pun tak nak. Cuma semalam ni tak sepatutnya dia live. Sebab siang tu dia dah menunjukkan marah dia. Tapi kemungkinan kerana dia marah dan malukan saya depan orang ramai. Lepas tu petang saya cakap, malah nak live. Tak nak. Agaknya dia kayuh basikal tu, dia rasa, alamak, aku dah cakap salah dengan Zainal ni. Dan dia tak reti minta maaf. Sebab dia ni realistik. Dia buat melalui perbuatan. Yalah, awak suka dia ada, nak buat macam mana? Awak ambil lah dia, bawa pergi duduk dengan awak, buat live. Tapi kami suka kalau dia ada. Tuan-tuan ambil lah dia. Sebab saya tak boleh hidup dengan memenuhi suka tuan-tuan. Saya ni bukan alat pemenuh suka. Saya bukan alat pemenuh suka. Saya pun ada live saya kena jaga. Dan dia ni, menghormati Selamat ni. Jangan sampai dia ada rasa fikiran. Satu, tuan-tuan menonton dia untuk suka-suka. Tak boleh lah, dia pun ada maruah diri. Saya datang ni kalau nak kongsi hal dengan dia, kalau ada, saya pun tak suka dia digelakkan dalam hal-hal yang remeh-temeh. Kan? Jadi itu je lah. Jadi dia bukan akan live selalu. Hari ni pun dia ada sini. Beskar dia sampai sekarang ada. Cuma mereka syak. Kata as ni mungkin hujan. Sebab kita takut beskar dia orang curi ataupun dia kunci ke tidak, dia kunci. Kita nak angkat naik tak boleh sebab dia dah kunci. Kita syak kata kemungkinan Amal ambil dia dengan motor. Ataupun ambil dia dengan kereta, pergi main band kat mana-mana. Jadi itu punca dia tinggal beskar. Kemungkinan tadi dia nak angkat beskar tak sempat. Sebab masa dah suntuk dan Amal mungkin dapat bawa lagi. Saya tak pasti. Tapi beskar dia ada, dia tak ada. Pasal hari ni hari Sabtu, show day. Ya, saya yang buat dokumentari Alexander bukan Zulkarnain. Tahun 2006. Diarahkan oleh Syirfan Intra Mitra Suria. Saya yang terbitkan dokumentari tu. 6 episod. Dia tengah nyanyi. Tu dia pergi sana tu, tapi saya tak pasti. Kemungkinan hujan. Ada kemungkinan dia reti naik Grab tak reti tak. Ada siapa datang ambil dia dengan kenderaan lah. Dia baru gerak je. Dia orang kata dia dah balik, dia bawa kayuh beskar dia pergi Bukit Bintang tu, dia menyanyi kat Bukit Bintang. Sebab sini kayuh Bukit Bintang 20 minit je. 30 minit dia dah sampai, tak jauh daripada studio saya ni pergi Bukit Bintang tak jauh. Kalau dia kayuh beskar tu 30 minit dia. Ada apa yang tuan-tuan nak tanya? Saya pun akan rasa bersalah kalau dia ada simpan kata, tak pasal kat ni dia tak ada rasa kalau dia live tu satu pekerjaan. Ada lagi baju, ada lagi. Sekejap lagi saya naikkan. Ada lagi 280 live. Semalam dengan hari ni saya baru jual 220 live.